kan, minum arak ke, jadi kita terus tolak lah. Tapi sebelum kita cerita tentang melalui orang-orang soleh ni, kita kena jelas satu benda, soleh tak soleh tu pada mata kita, tapi hakikat kesolehan tetap Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Sebab hati hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Boleh jadi dia luaran dia nampak soleh, luaran dia nampak ikhlas, tawaduk kan, tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu di dalam hati dia, mungkin dia buat tu kerana riak, ujub, takabur, Allah tak terima pun amalan dia. Jadi kita hanya menilai dia dari segi luaran sahajalah. Jadi yang paling penting, orang yang kita ingat dia soleh tu, yang paling penting mestilah dia telah selesai benda-benda yang wajib dan meninggalkan benda-benda yang haram. Ditambahkan lagi dengan amalan-amalan yang sunat. Kalau kita tengok orang yang kita kata ataupun kita dakwa dia soleh, ada orang beritahu kita, orang ni soleh ni, tapi rupa-rupanya dia tak buat benda yang wajib, tak solat, ataupun buat benda-benda yang haram kan, minum arak ke, jadi kita terus tolak lah. Macam ni kita terus tolak. Jadi ingat soleh ni pada mata kita, di sisi Allah SWT kita tak tahu, kita cuma nilai luaran dia saja, iaitu dia melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala.